Bilik dia. Bilik awak. Bila kita bercerai berat, hantar tu tak bilik. Sebab mungkin ada anak. Nanti dia turun ke anak kan? Tak, dia bukan dua anak. Dia Allah. Kita kata untuk pergi ni cara hidup. Habis cerita je. Okey, yang ni kita panggil dinding ni, kita panggil dinding janda lah. Yang tocik kena ada ukiran, ada upahnya 3 elemen ni, ada pola, ada lahar, ada cembung. Kita Kelantan panggil dinding janda rear. Kalau kat depan saja tu, kelakar nampak ada ukiran, ada elemen yang Dia dah start bosan dia bermain. Berhias. Yang tu depan berhias, yang belakang ni? Rear. Dia? Okey, kita tukar student. Tadi student lain ni, student lain. Janda je lah, yang depan tu janda biasa je lah. Ya, untuk orang Kelantan yang jadi detail dia. Depan janda berhias sebab Ada ukiran. ada ukiran. Ada ukiran janda biasa. Yang depan tu Ni berhias, ada ukiran apa semua tu berhias. Berhias. Itu sebabnya. Dan ada banyak pendapat juga. Pendapat dia banyak. Ustaz Rali Moslan kata lain, Ustaz Jamal kata lain. Gimana kata? Ustaz Jamal dia kata, tengok. Balik. Balik. Kata tu, tengok tukang dia. Okey, habis. Yang tu kalau kita tengok bagian jala tu, biasa orang Melayu zaman dulu dia pakai agak-agak dokoh. Dokoh. Saya putah lem. Saya pun dia lain. Saya putah. So untuk kita bagi buka pula bagian tiga segi tu. Kita panggil yang tengah tu kita panggil lebar layar. Saya putah. Lebar layar tu kalau kecil pasal ada ukiran tengah tu. Kita panggil lebar layar. Menang, roda India. Lantai kita tu biasa situ bukit benteng. Nama kita kalau nama kita benteng je. Situ kita letak nama Allah atau nama Muhammad. Kalau zaman dulu ni tak ada unsur-unsur pergi ke zaman dulu. Dia ada Melayu kuno. Orang kata kita dekat sikit. Orang kata Melayu kuno kita kata otak manusia ni boleh menerima ilmu 20 minit je. Lebih 20 minit dah tak buka. Kita panggil rumah ni selain pada rumah yang 12 kita panggil Tak sampai 20 minit je. Nama saja. Last. Kita panggil rumah ni rumah pemeleh. Pemeleh. Rumah pemeleh. Atau meleh, teleh, sama. Yang wujud ada satu bukaan bumbung. Dia ada papan yang ditutup antara dia ada satu kepingan emas yang dia buat, dia letak antara muka dengan rambut, dia tak gigi. Ni. Ya. Apa tu nama? Gendek. Gendek. Orang lain panggil gendek kan? Allah pada Kelantan panggil Ni belakang. Tu sanggul lintang belakang. Depan gendek. yang depan ni gadik. Pemelih dahi. Gendek. Kalau Sabah Sarawak ke bagi kepih dahi. Pemelih dahi. So daripada atas sampai bawah rumah tu ada unsur-unsur bangsawan. So orang datang tengok rumah je dah tahu dah status. Yes. Status owner. Okey. Itu kita panggil pintu gerbang tangga. Zaman dulu kalau sejarahnya kenapa kita ada perangan orang Kelantan zaman dulu kalau sultan dia suka buat parakan. Waktu termasuk ada buat patung, berbarak ramai-ramai. So ada arahan daripada istana cara nak hias kota. Cara nak pasang bendera warna apa, berapa bilangan je. So untuk orang Kelantan dia ada arahan dia untuk rumah orang kampung, dia kata rumah yang dalam kota yang buluh kubu dalam kota, rumah yang kawasan laluan untuk parakan Pak Raja nak lalu kata. Kalau tuan-tuan mampu bina pintu gerbang, bina. Itu dalam buku adat istiadat di Raja Kelantan. So orang Kelantan masa tu orang dalam kota biasanya orang kaya, orang berduit, orang yang dekat dengan istana. Tak ada orang kaya, tak dulu hidup. Tak ada pengikut. So upah tukang dia akan buat pintu gerbang. So biasanya rumah tangga biasanya sebagai opener rumah. Sirih dengan pinang. Hancurkan. Aku selalu makan dengan nenek aku dulu. Syok ah. Idola nenek aku. Orang zaman sekarang dan satu istilah orang putih selalu guna. Gobek. Istilah tu selalu slang antara orang kaya sama kaya je. Apa tu? Slang tu selalu orang zaman TikTok budak sekarang dia tukar dengan fashion. Selain tu dia sesuai untuk orang kaya sama kaya je. Yang kita gelar antara orang kaya dia panggil potong kuku all money. Potong kuku. Orang tu kawan-kawan dia dah orang kaya. Ni ada 12 pia. Semua ni satu nama bulan Islam. Itu kita orang Melayu zaman dulu suka dekat ini untuk kaya.
So 12 tiang bersama dengan 12 bulan Islam. Itulah Sisi nampak orang dulu pakai baju nampak. Ya. Baju nampak. Kita ada sebenarnya kain tu. Kalau kak nak datang nak pakai kita Tapi ada. dia nak bayar appointment right? Problem untuk pakai bangsawan. Saya tak ada tahan. Oh tak apalah next time lah. Boleh buat konten dengan Ikmal. Dia panjang je pasal diikat je kan? Ya. Kita boleh buat konten dengan Ikmal nanti. YouTube. Dia orang request. Leha dengan deraman. Leha ni Kak Leha. Ni dia orang minta. Yelah sambungan yang Leha dengan deraman tu. Yang dekat Senggora tu. Ya nampak Kan betul. Leha dengan deraman. Ha. Nanti kita bincang dengan si Ikmal. Sudah. Sudah. Hamba ingin pulang dahulu. Ya. Basikal siapa ni? Basikal tuan hamba. Basikal siapa tu? Oi. Yang berkembang tu pakai dalam rumah, yang bertutup tu jalan kat luar. Oh. Aku dengan sangat tadi seksi. Okey kata tu, okey. Itulah kembar dalam rumah tu yang dalam cerita bawang putih bawang merah tu yang mak dia pakai tu. Tu kan duduk dalam rumah. Pakaian dia. Oh mak kena pakai ni. Oh ni lawan ni wing. Belum masuk aksesori tu, gelang. Oh, Belum Zan- masuk aksesori. Macam mana Zan nak pakai ni? Borak macam fashion design belum masuk tadi. Kita tak bagi buka, kita pakai di luar. Ni Mal pakai ni. Kau bayar. Mal kalau pakai ni ya Allah. Lelaki. Okey. Lelaki. Faham? Kau bangsawan dia ni. Ni cik tuan kembar. Oh ni kalau orang kaya lah. Bangsawan. Bangsawan. Ni siapa dia ni, Bre? Yang ni laki pun kat Kelantan kita laki pun pakai. Kenapa? Asalkan berdarah raja. Oh kalau lelaki yang berdarah raja Mesti pakai boleh pakai. Ni, nanti kalau dia boleh sewa juga Ya. Habis lelaki pakai ni dia tak nampak macam No, dia tak ada lah. Ni aksesori. No, dia pakai depan ni je. Okay. Ni adalah warisan zaman kalau Kelantan dia ada usus Sriwijaya. Kakak suka. Kau suka. design dia sama lah. Dia macam ni. Ada rumbu-rumbu. Yang ni kita panggil Suti Mali. Siti Mali. Suti Mali. Suti. Sunti Mali. Oh, Dia makan akan dia letak dia pakai cuping telinga. Oh, atas ni klip kat telinga ni. Dia pakai kat telinga. Sangkut. Dia sangkut kat telinga. Panjang dia ni kalau Sultan kawan kabar raja dah Kelantan datang sini dia kata tegur. Ni Suti bukan Mali. sembarang yang dia kata pakai. Ada label dia. Ada label dia. Gini, dia kata gini, kalau kak ada 5 orang anak beradik perempuan, yang paling tua dia paling tinggi. Paling Panjang. Ni. Sangkut kat telinga macam ni. Kat telinga. Ini pakai antara muka. So kalau paling bongsu paling Mahkota di pendek. atas. Yang tukar. Jadi- Janggu dia kat sini. Kalau paling bongsu paling pendek lah. Itu pendek. Dan untuk Kelantan, kalau Kelantan, apa tu, gundik tak layak langsung. Faham. Gundik tak layak. Okey, maksud Gundik dia, tak layak pakai. dalam buku dia dah ada. Darjat dia lah. Faham. Kita jarang tengok pasal sebab dia barang perhiasan tu sendirian milik keluarga kerabat Sultan. Ya. Wife sahaja yang boleh pakai. Yang ni kalau kita je lah. Oh. Okay. Terima kasih Bel. Terima kasih, maaf lah panjang. Tak apa. Kita suka. Basuh kaki dah balik. Basuh kaki. Masuk Abel. Tak apa. Gerbang Terima Abu kasih. InsyaAllah Taman. ada rezeki kita jumpa lagi. Dah ambil lagi. Apa tu? Benda apa? Lagi. Apa dia? Boleh nak try aksesori tu nanti. Boleh Mi. Satu. Tambah lagi. Cerita ke ni apa? Sini sebenarnya dia tak, jangan segan malu. Pasal sini orang kampung tak kata Satu je. apa. Memang sini tempat orang pakai busana. Ya. Nanti Cerita Cik ni apa? postkan dekat story. Gong. Ni boleh jadi ni Ninja apa? Turtle. Bukan, boleh Perisai. jadi perisai. Main ni badminton. Itu level 1 lah tu. Lepas tu. Tapi kita nak naik level tu kena pergi kedai guide. naik berapa bintang, cari berapa. Bel ni letak dalam ke letak atas ni? Atas. Jangan rendam. Terbalik kan? Zan, ni Dah. ni tempurung kepala. Kelapa. Kempala. Kelapa. Balik dulu baik. Batuk Okey. Batuk. Batuk tu. Melepaskan batuk di tangga. Oh. Itulah tu. Batuk? Kenapa pula? Tapi batuk biasanya dia hanya yang ni. Lepas tu dah ada satu tengah. Oh, bahagian melepaskan batuk di tangga ni lah. Ya. Kenapa melepaskan? Orang zaman dulu dia pakai sipar.
Dia pijak kaki Oh, pakai ayam. maksudnya melepaskan batuk kan, maksud dia kan buat kerja lalang macam apa? Buat kerja yang Salah tu. Membuat satu Lepas kerja tu tapi balik tak zaman selesai. dulu yalah, buat kerja tak macam buat kerja yang orang kata lalang Pasti. buat je. Tu, Lepas kat tu dia explain. batuk tu bukan batuk huk huk huk. Tahu dah inilah. Oh, okey, patutlah melepaskan batuk di tangga. Orang zaman dulu dia Dah lepas dia pergi keluar daripada zaman kita pakai pakai kasut tipar. Dia masuk rumah dia naik atas dia akan basuh kaki. Dia banyak masuk lagi. Orang zaman dulu basuh kebersihan. Yang kedua lagi dia nak lepas benda yang ikut dia balik. Sial. Oh, buat satu kerja tapi tidak sampai selesai. Apa betul tak? Batuk. Oh, bukannya batuk yang Oh, bukan. pergi kat tangga. Bukan. Oh, maksudnya buat kerja tak selesai lah. Memang perangai aku lah ni buat kerja suruh jalan. Terima kasih. Dah pakai-pakai masa lepas kan je. Datang lagi. InsyaAllah. Jangan malu. Ya Allah, insyaAllah mungkin akan ulang balik lah. Repeat dah tadi. Terima kasih, Beh. Terima kasih, Beh. Nanti lebih exotic lah kalau nak kita ajar lah. Boleh Pala? Oh, ada makan juga. Kena booking kalau nak makan. Nak makan kena booking. Okey, boleh. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih, Beh. Assalamualaikum. Oh, ada TikTok juga. Ada TikTok juga. Okey, nanti saya cari. Apa? Seri Ketamburi. Ketamburi. Seri Ketamburi. Cuba tengok TikTok Okey. kita. Okey. Terima kasih, Beh. Seri Ketamburi. Ketamburi. Oh, ya, face ketemu lah. Mal dah siap ke? Okey. Okey, so everyone jom kita balik. Kita dah nak masuk kerja. Dah. Girls day out. Everyone, bye. Apa tengok Devika malam ni kan? Pukul 9. Yay. 8.45 dah start dah. So, standby malam ni akan ada exam pukul 9. Okay? Ma'am akan tanya soalan-soalan. Aku dah kata dah. Nasib aku nampak. Ma'am akan tanya soalan. Okay, everyone, bye. Assalamualaikum. Bye-bye everybody.